Ramai yang melihat emas ini dengan nilai harga beli, harga jual dan keuntungan. Ia sebenarnya lebih daripada itu. Simpanan emas ini bukan sekadar perbandingan jenama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anda boleh gunakan emas-emas ini untuk membina kekayaan. Formula kaya itu ialah tabungan campur harta tolak hutang. Bermakna untuk membina kekayaan, anda perlu ada tabungan yang banyak, kumpul harta dan langsaikan hutang. Membina kekayaan dengan emas memerlukan ilmu. Tanpa ilmu, emas yang banyak boleh memberikan anda kerugian. Dan ini adalah perbezaan terbesar Pak Bigul, kerana fokus kami adalah untuk pastikan bukan sahaja anda dapat maksimumkan keuntungan, tapi bagaimana anda dapat menggunakan emas-emas itu untuk ada tabungan yang banyak. Dan juga bagaimana menggunakan emas-emas ini untuk langsaikan hutang dengan lebih cepat dan sekaligus mengukuhkan kewangan anda. Simpanan emas sebenarnya mendidik diri kita untuk menjadi seorang yang celik ilmu kewangan dan kita akan lebih berhati-hati dengan setiap penggunaan wang kita. Ini sekaligus akan memastikan bukan sahaja simpanan kita bertambah, tetapi mengelakkan diri kita menjadi mangsa penipuan pelaburan bertopengkan emas. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.